Ribuan terima kasih kepada Ahli Majlis Encik Daniel Rashid, pengurusi PPS 7 Encik Hadi, dan turut serta kepada MBSA sebab banyak menyokong event kita. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada tim Sangut, Encik Haizal Sekretariat sebab masa kita first datang dekat tim Sangut ni, diorang tengok kita ni sebagai budak-budak. Tapi lepas keluar meeting tu, kita keluar dengan satu kempen yang sangat besar. And basically macam tim Sangut ni banyak support kita lah. And tapi juga nak ucapkan terima kasih kepada NGO Youth Camp Malaysia yang diketuai, yang disupport oleh artis-artis seperti Syafiti, seperti model-model seperti Saifullah, ramai selebriti dalam ni. And dorang kerja tanpa dapat satu sen pun. Memang 100% volunteerism. And dorang siang kerja, malam buat event ni. So itu benda sangat luar biasa kalau korang tahu lah realiti sebenarnya. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua volunteers yang sudi luangkan masa, tenaga dengan duit untuk datang sini. And terima kasih sebab pakai baju hijau. And insyaAllah korang akan enjoy sangat hari ni. Memang akan seronok, jangan risau. Kita akan make sure seronok. And okay, so jadi nak malukan aktiviti hari ni.